Casing ni memang cantik guys. Nampak retro, nampak klasik tapi modern. Dia design dia inspirasi daripada design iMac G3 yang keluar pada tahun 1998. Ini dia casing Spigen. Color warna merah untuk iPhone 15 Pro. Nama dia Classic C1. Ada user manual, cara-cara nak pasang dan juga buka phone. Memang cantik lah. Sebab tu aku pilih color merah. Dia menyelah lagi. Dan kita lihat dia punya macam transparent kat belakang ni. Ada nampak dia punya chipset core, nama Spigen, ada information, dan ini dia support MagSafe wireless charging. So di bahagian dalam dia rasa dia baldu. So yang lain-lain plastik lah. So yang tepi-tepi ni dia agak lembut sedikit. Cuma belakang ni dia memang plastik. Berat casing pula dalam 51 gram. So cara nak pasang dia adalah buka bawah ni, masukkan phone, dan kemudian dah settle, pasang balik yang belakang ni. Bahagian depan bumper dia, kalau korang dapat lihat, dia memang ke depan sikit untuk protect kita punya screen. Dan di bahagian belakang untuk kamera pun sama, dia punya ada bumper sikit untuk protect kita punya lens. Button-button semua senang dan lembut untuk ditekan. Nak masukkan kabel charging, tak ada masalah. Dia support wireless charging, so letak saja phone dan dia akan charge. Overall aku suka dan recommend casing ni. Design cantik, color merah ni memang menyelah. Walaupun dia permukaan smooth saja, tapi masih sedap untuk dipegang. Jika korang berminat nak beli, link aku dah sediakan.